إلى النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا من المؤمنين شهد الله لهم الفاتحة. الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فأتوب إليه. صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا. صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفاعنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من استنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci Kau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa illa ma'alamtana, kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma alimna rushdana, kurniakanlah petunjuk pada diri kami yang hina ini. Wa'aizna min syari anfusina, lindungilah kami ya Allah dari kejahatan hawa nafsu kami sendiri. Allahumma qina min halalika an haramik, kayakanlah kami dengan rezeki-Mu yang halal, jauhkanlah kami daripada rezeki-Mu yang haram. Tawaffana muslimah wa alhiqna bis-shalihin, matilah kami dalam keadaan menyerah diri kepada-Mu ya Allah, dan tempatilah kami bersama orang-orang yang beriman. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, masuk ke malam 20 Rabiul Akhir 1433 Hijriah. Kita masih lagi menggagahkan tenaga usaha masa benda kita di jalan Allah. Inilah jalan pilihan yang menjadi tekad dalam kehidupan, yang diterjemahkan sebagai jalan pengabdian pada Allah. Saya amat bersyukur pada Allah kerana hari ini hari tutup masuk penjara rumah. Kami masuk penjara Sebarangkah, Jumaat masuk penjara Sebarangkah, hari Sabtu balik sejak ceramah Maulid Rasul kepada komuniti Aceh. Kemudiannya turun pula kepada Muar, dan ni daripada Muar pukul 5 tadi kejar balik, habis sesi dalam 5 suku. Daripada penjara ambil anak isteri dekat penginapan, terus mencup balik sini, tak sempat tukar baju. Kalau balik rumah, mandi tukar baju, sah dah, pukul 9 pun makan. Tak tahu apa dah bungkus balik rumah. Jadi inilah perjuangan kita tuan-tuan. Mudah je saya nak ngelak SMS, tak dapat datang, minta cari ganti. Tapi saya jadi ustaz yang tipu, saya boleh datang. Jadi
Perjuangan beginilah, susah tuan-tuan. Nak menyebarkan ilmu, nak menyebarkan dakwah. Kalau kita nak ikut tradisi para nabi, para syuhada, alim ulama, susah. Kecuali kita nak mengajar rumah kita ya. Tunggu anak murid datang, tunggu orang kampung datang. Apa yang berlaku di negeri sana, di daerah sana, pada budak-budak, pada remaja, pada pelagi dadah, pada pencuri motosikal, pada perogok, pada berzina, pada kaki rasuah, kaki samsing. Itu menjadi tanggungjawab kita. Zaman-zaman kegemilangan Islam dulu, orang buat jenayah mengaku salah, minta hukum dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman kita orang buat jenayah dengan jahil. Tadi alim ulama tak mendekati orang jahil. Bila mana orang jahil itu nak jadi alim, nak dapat, nak sedar menuju kepada Allah. Jadi tuan-tuan kalau fikir datang rumah ni kat Taman Tan, pergi masjid dekat ni, nak pergi tak nak pergi, nak pergi tak nak pergi, lapar, letih, penat, tak mati lagi, ada kerja, ada kedui. Itu adalah remeh. Saya ni tak tahu daripada cukup mana. Hari Jumaat lepas saya bertumbah bayar Jumaat sekali dengan bantuan, lebih 200 orang bantuan. Saya jadi imam mencoba bertumbah dalam penjara. Tapi tak guna saya bertumbah. Saya bertumbah sendiri. Apa yang saya keluar, saya bantai saja lah. Kali pertama dalam sejarah. Biasa saya masuk baca pertumbahan, saya tak nak baca. Saya tengok pertumbah menghargai masa. Menghargai masa. Kurang impak. Bukan nak memperlekehkan ketua jabatan, tak. Kurang impak. Ada bantuan. Tuan-tuan tahu bantuan di Bangkang ni samsai lah. Kebanyakannya samsai. 08 ada, 303 ada, 03 pun ada. Pun nak samsai. Samsai kampung dusun pun ada. Tapi bila kita khutbah, kita tunjuk kita ustaz samsai pula. Saya cakap berapi tak berapa. Ambil masa 25 minit. Khutbah pertama, khutbah kedua, komplit 25 minit. Cukup. Allahu Akbar. Tapi bantuan celik mata tadi tu. Oh dia tahu. Tu Allahu Akbar. Ini pendimua ni bantuan remaja 21 tahun ke bawah. Bantuan remaja. Saya hari ni saya mengajar di waktu Al-Quran. Saya tanya, sembahyang tak sembahyang? Baca tahiyat pun tak kerti. Tahiyat pun tak kerti. Hati-hati lagi lah. Orang Islam kita, budak-budak, remaja kita tak sembahyang. Allah Rabbi. Baca Quran agak-agak. Dalam, saya ambil dalam 28 orang remaja kita, yang boleh baca 12 orang. Yang lain tak boleh baca. Kalau baca, nanti sama dalam sembahyang. Kata patutlah korang duduk sini, masuk sini. Tambah setahun lagi, oh jangan ustaz. Okey, tambah setahun lagi ya. Tambah 2 tahun lagi ya. Boleh belajar sini. Saya boleh mari tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, boleh mari. Okey. Janganlah ustaz, kalau nak keluar tak larat. Mana mak bapak dia orang pergi tak tahu. Mak bapak dah jadi kepala bapak. Minta maaf. Bukan salah budak-budak tu, salah mak bapak. Mak bapak dah jadi kepala bapak. Saya buat psikologi kat dia orang, beri pensel, beri kertas kosong. Kemudian dia orang tulis nama dia orang, nama bapak dia orang, nama mak dia orang, umur, agama dia orang, adik-beradik dia orang, atau cita-cita dia orang. Lepas tu saya suruh gumpal semua. Gumpal banyak. Lepas tu saya pilih, ambil buat perlawanan pada sepak. Jadi siapa yang dipilih lama-lama tu, kepala bapak dia kena sepak. Lepas tu saya cakap psikologi sikit. Kamu duk rompak, duk curi, duk zina, duk bunuh, duk pukul orang, duk pijak maruah keluarga orang, duk ambil harta benda orang. Ini kalau kepala bapak kamu sendiri aku sepak banyak, marah. Semua marah. Kita cuba buka sentuhan perasaan pada dia orang. Alhamdulillah
alhamdulillah. Akhir tu dia mengalir air mata. Kalau sampai mengalir air mata ni makna sedar insya Allah tak dekat. Hak belakang kira tu kita tak tahu. Sebab pada Allah. Lepas tu saya panggil apa ni? Ini kumpulan Islam. Ada 50 orang bantuan. Islam 38 orang. Sikh 4 orang. Hindu 5 orang. Buddha 6 orang. Kristian 1 orang. Saya suruh dia orang zikir ikut sebut nama Tuhan masing-masing. Saya kata kamu sekarang ni penjenayah. Masuk dalam penjara makan duit kerajaan, nasi kerajaan, air kerajaan, elektrik kerajaan, baju seluar pun kerajaan bagi. Kamu rasa kamu betul tak? Tak betul. Haram tak? Haram Ustaz. Kamu tahu? Sekarang ni tutup mata, pejam, sebut nama Tuhan kamu. Ada Kristian tu Injil Borneo, sini Injil Borneo bahasa dia. Sikit sebut nama Tuhan kamu. Dia sebut Aludaya, 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 Aludaya. Yang Sikh itu 45 orang tu Sikh, ampang kena tangkap sebahat curi kereta, curi Mercedes, kereta mewah. Hang Sikh, sebut nama Tuhan kamu Sikh. Boleh, boleh, pejam mata, pejam mata. Sebut nama Tuhan. Wahyu, 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 wahyu. Sikit ya, yang lain tinggal tengok. Tapi itu sakti tu, sakti tu, sakti tu, sakti tu, sakti tu. Buddha, Buddha. Amu tak apa, amu tak apa, amu tak apa, amu tak apa, amu tak apa. Dekat-dekat amu tak apa. Atau Islam 30 orang ni saya kata kamu sebut la ilaha illallah 40 kali macam mata. Ada juga yang hati tak macam mata. Oh la ilaha illallah, la ilaha illallah, pegang tangan, pegang kaki, pegang ketiak, pegang punggung. Tak ada di situ lagi. Nah, tu kita tengok. Allah sedih tuan-tuan. 35,000 bantuan sekarang. Satu belanja seorang naik RM30 satu kepala. 35,000 kali RM30 itu kepala berapa juta. Kerajaan Malaysia terpaksa menanggung kos satu hari. 13 hari bulan berapa juta. Kalau setahun berapa bilion. Nak naik imbuhan gaji SSM kaki tangan awak 6 bilion dah gaji. 6 bilion. Petronas untung 55 poin dia berapa bilion. Ni nak bayar pada orang jahat tuan-tuan. Baik bagi bonus pada tuan-tuan. Ni bayar pada orang jahat. Bilion-bilion setahun. Allahu Akbar. Sedih tuan-tuan, sedih. Allah. Tapi terpaksa lagi kita ustaz. Masuk penjara, keluar penjara, masuk masjid, keluar masjid. Makan nasi lagi kita tak kena nasi lagi. Allah. Patutnya saya malam ni terus daripada Muar ke Batu Gajah Perak. Tapi kerana ada kelas, baru ni dah banyak bis dah. Mari sini dulu. Bila mari sini dulu nak pergi pada Batu Gajah, tak larat. Dah balik rumah pula. Ya. Esok subuh-subuh lagi cuk sana. 2 hari sana. 17, 16, 17, 18 masuk penjara macam pula. Jahat besar. Kerja besar penjara. Allah, kita mahalah tuan-tuan kongsi pengalaman. Jangan kata ustaz tadi yang tak ramah, malah aku pergilah dia. Dia pakai baju meja je meja. Dia pakai seluar selek je. Ustaz apa gitu? Ya, ada orang yang tak faham. Jadi tuan-tuan ni orang yang cerdik, bijak, faham, matang, banyak makan garam. Mudah-mudahan kita dapat ilmu apa yang kita bicarakan. Baik, malam ini kita sambung pelajaran kita ragu-ragu dalam solat. Surat 34 hijau. Sikap ragu-ragu dalam solat sama ada itu atau tidak dari pelaksanaan solat boleh membatalkan solat. Nah, kita dah tengah sembahyang. Nak sembahyang ke? Tak berhenti. Nak sembahyang? Tak berhenti. Nak sembahyang? Tak berhenti. Batal sembahyang tu. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu membatalkan amal ibadah kamu. Sebab amal ibadah itu dengan niat. Bagaimana kita boleh ubah niat? Sedangkan solat itu mesti dengan niat yang konsisten. Kalau main bola lain, nak sepak ke tak nak sepak? Nak sepak ke tak nak sepak? Nak sepak ke tak nak sepak? Baik. Ini ibadah yang khusus solat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap aktiviti hidup manusia dikira dengan niat.
Jadi bagaimana bisa mungkin dia boleh membatalkan niatnya yang bermula pada takbiratul ihram? Mestilah sehingga solat itu diselesaikan. Ini mula niat dengan takbiratul ihram, tapi pada pertengahan jalan tu nak sembahyang tak nak sembahyang, nak sembahyang tak nak sembahyang, apa? Nak makan nasi ke? Kena tu sembahyang, makan nasi tu sembahyang. Ada orang kata ketuk pintu rumah, nak sembahyang ke? Tak jawab salam. Nak sembahyang ke? Tak buka pintu. Apa macam tu? Itu jadi hati berpenyakit. Dia tidak ada keyakinan dalam melakukan ibadah. Sebab itu bila kita ada keyakinan, dia melepis semua kesabaran dan kecenderungan yang lain. Itu disebutkan dalam kaedah fiqhiyah yang disepakati ulama, al-yaqin la yuzalu bisyak. Sesungguhnya keyakinan itu tidak boleh dihapuskan dengan keraguan. Dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yarib." Tinggalkan perkara yang meragukan kamu, sebaliknya lakukanlah perkara yang meyakinkan kamu. Macam di Chongpei semalam, lawan-lawan dengan Linda, set pertama tewas, set kedua ada cedera dah, 6-2 hari ini. Sebab dia ragu untuk menang. Tak ada ruang untuk menang. Saya dia kira bukan beli Chongpei je kecewa, yang siap kecewa, ustaz pun kecewa juga. Itu kecewa dalam hati kita. Kalau niat kita dalam solat ni kita buat begitu, kecewa kita di akhirat. Itu kecewa oleh kita. Nak ada apa? Afi Hashim tak ada. Sekurang-kurangnya Liu dia pun juga sebagai Arif Latih okey juga. Ini Afi Hashim. Nah, itu harapan kita. Begitu juga ini solat, puasa, zakat, haji, sedekah, umrah, zikir, wirid, doa, maulid. Bila benda ni semua kita bawa masuk kubur, jadi apa? Ada yang kita tuai di dunia ni, bawa masuk yang dah jadi apa? Jadi kecewa oleh bila dia. Yang malah kita sendiri akan tanggung kemuliaan dan akan tanggung kesengsaraan. Jadi kita belajar ini untuk memperteguhkan amalan. An Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ta'udul khaira fa innama al-khaira bil 'adati wa hafizu 'ala niyyatikum fi shalah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baginda bersabda berbunyi, biasakanlah diri kamu dengan melakukan kebaikan. Biasa buat baik. Biasalah dengan kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu dikira dengan adat. Kita biasa buat baik. Kita dah tahu kita buat baik ke jahat. Apa kebiasaan hidup kita? Itu maksudnya. Kebiasaan diketahui dengan adat. Ta'udul khairah fa innal khaira bil 'adati hafizu 'ala niyyatikum fi shalah. Biasalah diri buat baik, kerana kebaikan seseorang itu dikira dengan kebiasaan hidupnya, dan jagalah niat kamu dalam pelaksanaan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan perawi-perawinya adalah perawi yang sahih. Diriwayatkan juga daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jika kamu melaksanakan salat fardu, maka jangan keluar darinya untuk melakukan pekerjaan yang lain. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan perawi-perawinya rijalnya adalah sahih. Hanya Ziyad yang tidak mendengarkan langsung daripada Abdullah bin Mas'ud. Walau Ziyad tak mendengarkan langsung daripada Abdullah bin Mas'ud, tetapi masih lagi ada jalan-jalan periwayatan yang lain yang mana perawinya mendengar secara langsung daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu salah seorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedap baca Al-Quran. Satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam minta baginda baca. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kata, bagaimana Rasulullah, aku nak baca ayat sedangkan Rasulullah ada di depan aku. Rasulullah kata, tak apa, aku nak dengar orang lain baca Al-Quran selain daripada aku.
Lalu saya nak Allah bin Mas'ud pun baca surah Nisa sampai ke akhir. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Ayat ini menyebut bagaimana keadaan wahai Muhammad di akhirat nanti jika kami datangkan setiap umat ada penyaksinya. Umat Nabi Musa, saksinya Nabi Musa AS. Begitulah umat Nabi-Nabi yang lain. Bagaimana keadaan itu wahai Muhammad jikalau kami bawakan umat kamu dan kamu menjadi saksi di atas kesemua perbuatan mereka. Baca ayatnya bergementar dada Nabi SAW dan baginda menangis, mengalirkan air mata, mengenangkan nasib umatnya. Rasulullah mengingatkan ayat ini, mengingatkan kita. Kita tak berada lagi masa itu. Tengok umat Islam yang bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Arab, bahasa Eropah, bahasa Afrika. Rasulullah tu sayang kepada umat yang mengingatkan kita menangis. Kita sama orang pun tak nangis. Baca kasidah pun tak nangis. Baca hadis pun tak nangis. Tak berada dengan bini pun nangis. Kucing mati langgar motor kapal pun nangis. Kalau bola nangis. Atas malam pun dicomel kat lah pun nangis. Malu. Tak sedar tangisan kita untuk apa. Banyak kita menangis kerana dunia, tuan-tuan. Banyak kita menangis kerana dunia. Kita tak menangis kerana akhirat. Lepas nikmat dunia menangis. Lepas nikmat akhirat tak apa. Jadi sentuhan-sentuhan yang baginda sallallahu alaihi wasallam berikan pada kita terjadikan kekuatan diri bila mana kita berinteraksi dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, hadis-hadis di atas membuktikan kepada kita bahawa seseorang yang bersolat tidak boleh ragu-ragu tentang niatnya. Keraguan terhadap niat solat boleh membatalkan ibadat berkenaan. Habis, itu mudahnya. Perubahan niat, jika seseorang sedang menunaikan salat memutuskan niat salatnya di tengah-tengah pelaksanaan salat, yakni dia bermaksud bersungguh-sungguh untuk keluar dari salatnya, maka batal salatnya meskipun dia tidak jadi keluar, sebab dia telah membatalkan niatnya. Demikian pula jika seseorang yang sedang menunaikan salat itu ragu-ragu antara keluar atau meneruskan salatnya, maka batal pula salatnya meskipun dia tidak jadi keluar daripada salat, sebab dia dikira telah membatalkan niatnya. Hal seperti itu boleh berlaku ketika orang yang sedang melaksanakan salat mendengar ketukan pintu atau jaringan telefon. Macam mana nak jawab ke tak salat? Nak jawab ke tak salat? Yang terbaik baginya adalah meneruskan salatnya dan jangan bersikap ragu-ragu. Situasi ini perlu sekali diperingatkan khususnya bagi orang awam. Bagi orang awam tak belajar, dia semayang ikut suka dia, semayang ikut suka ISA, semayang ikut suka dia. Dia saya nak semayang. Dia tengok rancangan televisyen yang seronok, nak semayang tu tengok TV, semayang tu tengok TV. Ataupun ada sahabat andai, kawan, jiran, teman, ahli keluarga balik daripada tempat jauh luar negeri atau lama tak jumpa, datang rumah kita bunyi suara, nak semayang tu? Tak tahu, tangguh dulu, semayang tangguh dulu, batal dah semayang, kerana kita telah merosakkan ibadat dengan niat. Apa tak lagi kalau kita beri respon? Kalau bagi kita pintu rumah kita, Assalamualaikum, kita pun nak pergi buka pintu. Niat nak pergi buka pintu tu batal salat. Apa tak lagi berdoa pergi buka pintu? Sebab itu kita KDN dan Jatim pun haramkan buku boleh tapi benar dalam solat yang dikarang oleh Ustaz Abdul Rahman Muhammad daripada Singapura. Kerana dalam buku itu diajar orang semayang boleh buka pintu, semayang boleh tutup kuyuk nasi ke dapur, semayang boleh dukung anak, semayang boleh angkat kaki. Ini dah diharapkan dalam Facebook, dalam Twitter, dalam blog, masih lagi dipromosi. Saya pergi Singapura tentang isu ini kat Singapura, dia marah pada saya. Dia sama dengan itu, naik mahkamah sivil, tapi hakim mahkamah sivil tolak, sama berkenan. Kalau berani sama saya dah selesai setelah itu tak sama.
tuan-tuan. Sama daripada Dr. Azri 10 juta, sama daripada Dr. Azri 1 juta, pasti nak kita tanggung tengah fikir. Saya sendiri 60 ribu apa duit. Naik mahkamah, turun mahkamah. Masalah Wahabi. Ada jahil bagi duit, ada jahil bagi duit, Jabatan Mufti bagi duit, Datuk-datuk orang kaya bagi duit. Gila. Kalau dia cakap jual Ahlussunnah wal Jamaah, jangan cerita lah. Bukan saya menagih simpati dah, tapi kita dari hujung rambut hingga hujung kaki, itu perjuangan kita. Itu perjuangan kita. Ini dah kempen lagi buku tu, isi kandungan buku tu dah kempen lagi. Lepas dia orang bukukan saya dekat di kalangan yang guru, dekat asatizah, ustaz-ustaz di Singapura, tapi tak ada respon. Lepas tu saya dapat minta email tu, saya emailkan dia, jangan cakap banyak untuk Rahmat Muhammad, jangan cakap banyak. Kalau kamu rasa tak puas hati, buku kamu diharapkan oleh Yakin KDN, manggil aku di meja kamu. Tak puas hati, sama lah. Tak boleh lama di pentas akademik, kita lawan pertama kali. Apa kita takut? Kalau benar, apa kita cakap benar? Kalau dia ikut mazhab Syafi'i, ke Hanbali, ke Hanafi, ke Maliki, tak apa. Berbeza pandangan, tak apa. Kadar ruangan yang dibenarkan, ini tidak. Ikut mazhab orang lain. Bagaimana tak? Mayang boleh buka pintu, mayang boleh tutup kuyuk nasi, mayang boleh buka anak, mayang boleh jawab telefon, mayang tak kereta, ngebawa kereta pun mayang boleh, mayang bangun. Ajaran dia pada mana tak? Jadi kalau kita tak jawab benda begitu, masyarakat ini bukan kita deki ke orang, dia nak tulis buku tulis, dia nak cetak buku cetak, dia nak jual buku jual. Tak ada masalah. Tapi sebarkan faham itu, kita menegur kerana faham itu tak betul. Kalau kita syurkan pada kerajaan ambil tindakan kerana faham itu menyeleweng. Allah. Jadi benda-benda begini tuan-tuan, kalau kita nak tentang, terpaksa bayar yang harga yang mahal. Memang. Dan yang terbaru ada seorang profesor pula daripada UKM besar. Dia nak saman saya, dia hubung beberapa orang saman saya. Dia pergi jumpa ketua pengajakin nak saman saya kerana saya menulis buku siapa sebenarnya Wahabi. Saya cut and paste buku dia yang mengatakan Allah ada di atas langit. Saya cut and paste, saya buat dalam tu. Saya kata Profesor Dr. Pensyarah Akidah dan Falsafah UKM ni, namanya sekian-sekian, dia mengajar akidah Allah berada di atas arasy kepada orang-orang. Dia tak puas hati berjumpa ketua pengajakin. Ketua pengarah panggil saya, dia kata profesor ni nak sama saya. Sama? Takut apa? Nak panggil bincang secara akademik, kita bincang. Takut apa? Kita rasa gentar, tak rasa takut. Tapi kesannya, begitulah tuan-tuan. Allah. Jika seorang tu mahu berjanji akan datang ke rumah kita pada waktu tertentu, lalu kita kata dalam hati, jika dia datang ketika aku sudah menunaikan solat, maka aku akan memutuskan solatku dan dia akan kupersilakan masuk. Tapi jika dia tidak datang, maka aku akan menyempurnakan solat. Benarnya pelaksanaan solat dengan cara seperti di atas tidak sah, kerana tidak mempunyai niat yang pasti. Bahkan kita mempunyai maksud untuk memutuskannya. Bukankah Allah SWT berfirman, wala tubtilu a'malakum, dan kamu batalkan amal ibadah kamu. Termasuk dalam kandungan ayat ini adalah mereka yang punya keazaman yang kuat, maksud atau tujuan hati yang kuat untuk membatalkan solat. Senang-senang dia batal solat fardu. Membatalkan solat fardu tanpa alasan munasabah, hukumnya haram dan dosa. Kalau membatalkan solat sunat, makruh. Tapi kalau ada alasan munasabah, kita tengah semayang, ada jenayah, ada rompak, ada curi, ada kes-kes berat, tekan-tekan, ataupun kemasukan binatang buah, ular ke, biawak ke, orang gila, orang ngamuk, buat ancaman pada bahaya tubuh badan atau benda maruah keturunan, maka kita boleh putuskan solat bagi menghilangkan mudarat berkenaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan jangan memudaratkan. Baik. Berniat merosakkan ibadat telah dikemukakan perkataan Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza faradta salata fala takhruj minha ila ghairiha." Jika kamu akan salat fardu, maka janganlah kamu keluar darinya untuk melakukan perbuatan yang lain.
Kalau salat fardu, salat fardu. Jangan lupa benda lain. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil salati la syughlan." Sesungguhnya salat itu ada urusan kesibukan tersendiri. Sesungguhnya salat itu ada urusan niaganya tersendiri. Macam kita berkebun, ada urusan niaga kita. Nak beli baju sawit, beli anak sawit, nak buat teres, nak guna jentolak, nak upah bayar orang tanam. Kita bahagian pertanian, bahagian urusan, bahagian perbankan, bahagian keuangan. Ada urusan sendiri. Dan urusan yang paling penting ialah salat. Urusan yang paling penting ialah salat. Urus niaga yang paling utama